Ni demo masuk ke dalam kesur. Banyak sikit lah kesur kau ni demo. Saja aja nak menunjuk ke kesur belakang rumah tu banyak. Letaklah banyak. Apa tu demo ya. Biasa kau kesur ni letak ujung demo nak mencair ke gulai. Masa gulai kau nak pekat kan. Lepas terasa lah kalau kurang benda ke lebih benda ke. Ini memang beleduk betul lah demo. Ni timur ni. Kalau dia tengok kau tak ini sangat, tak gaul sangat dia kau biar je. Kau tembok-tembok gitu je. Pasalnya lembut ikan ni kan. Betul? Jangan tunggulah sekejap kalau nya kurang kan. Kata kalau macam yang manis sikit dia membubur lah sekepit, tapi nya nak sedap bubur tempoyak. Manis dengan masak campur. Tapi kau ni bubur masak aja dia. Siap dalam itu. Ini siap dalam lima gulai kawah. Leduk amat ya. Kuranglah kuahnya kau memang nak buat pekat-pekat gitu dia. Dalam masanya. Hari ini kalau nak makan tunggu sejuk sedap, nak makan begitu sedap juga dia mah. Sebelah ini kau dah goreng ikan dah. Ikan patin tu. Hak yang nak 3 keping tu kau belah 2 dia mah nipis. Lepas tu kau buat goreng bubur ini aja. Bubur garam, bubur kunyit. Gorenglah garam dia mah sedap sangat.